So ini adalah flow standard kalau kita nak buat paparan data dalam Looker Studio. So first kali untuk hari ni, kita akan connect data. So dia ada, biasa kalau buka dalam dia punya pengenalan website rasmi Looker Studio, dia ada 3 benda. Ada connect, ada visualize dan ada integrate. Cuma dekat sini saya tambah 3 lagi step yang biasa kita akan buat. Selepas kita connect, biasa kita akan buat data transformation dulu. Biasa akan ada step ni lah. Tapi data transformation ni dia optional, sama ada kita nak buat dekat sini ataupun kita nak buat dekat kita punya data source Google Sheets tu sendiri. So dalam sesi ni kita akan gunakan data yang kita dah buat dalam Google Sheets untuk kita gunakan sebagai data source, sumber data dalam Looker Studio. So Looker Studio ni nanti kita akan tengok dia ada banyak pilihan sumber data. Kita boleh ambil data daripada Excel pun boleh, ambil data daripada BigQuery, ambil data daripada Google Analytics dan sebagainya. Kalau biasa guna tools tu, boleh nak sambung data terus ke Looker Studio. Kalau guna Google Sheets, biasa memang kita akan bagi pilihan lah, nak buat transformation dalam Looker Studio ke dalam Google Sheets. Kemudian bila kita dah okey, data dah ada, dah cukup data yang kita nak gunakan, barulah kita boleh buat paparan data, tambah chart, tambah macam-macam lah, tambah chart, table dan sebagainya. Kemudian selepas tu kita boleh tambah interaction, kita tambah button, kita tambah filter. Kemudian kita boleh terus kepada collaboration dan integration. So ini 6 benda yang kita akan buat hari ni. Simple je, kita connect, transform pun minimal, tak banyak. Kemudian terus visualize dan interact. So, nak tak perempuan punya Looker Studio nampak cantik macam ni? Nampak ada dashboard yang interaktif. So boleh buat presentation report dengan sangat baik. Macam Microsoft Power BI, tapi dia panggil Looker Studio. So jom try tengok macam mana nak guna. So dekat sini ada kita punya file system kita. So kita boleh buat carian. Katakan saya nak buat carian untuk bulan Februari. So data kita tadi bulan Januari. Nak tengok tapisan data. So ini adalah hasil maklumat lepas kita buat carian lah, maksudnya report kita. Boleh juga kalau graf kita interaktif. So kalau kata saya klik satu kategori dekat sini, so mudah untuk kita tengok data. So kalau nak buat file Looker Studio yang cantik macam ni, file dashboard yang cantik macam ni, boleh join training dengan kami. Kami ada buat training in-house untuk government, untuk syarikat. Kami adalah e-perolehan registered dan juga berdaftar dengan training HRDF claimable. Jadi kalau ada syarikat atau government agency nak ambil training dengan kami, boleh melalui kaedah e-perolehan dan HRDF. Nak panggil kami direct pun tak ada masalah. So kami akan buat training around 2 hari. So boleh contact dengan kami. Kita adjust meeting, sama-sama upskill dashboard pelaporan data anda.